Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam berjumpa lagi kita dengan channel saya, masih lagi sama juga, iaitu 18 hari Selasa. Selasa hari ni. Oh, bersama ada Bayu nak. Seperti biasa masih lagi sama juga, iaitu 18 hari bulan September, 18 Februari 2025 Masehi, bersama dengan 19 Syakban 1444 Hijriah. Okey, seperti biasa video dah direkod kita hari ni. Sekarang pukul 7:10 malam. Tak masuk maghrib lagi, masih lagi dapat 19 lah. Kalau maghrib lepas tu atau je kita naik lagi je. Okey, jadi berubah tarikh kepada 20 Syakban. Okey, jadi report tu ni kemarin lepas pada buat video dalam report, saya pergi ke mana? Semalam tak terbit juga. Semalam tak pergi mana kat mana. Saya kulit tersubit lepas maghrib. Dah semaya. Dah semaya iso. Ada mai gorik duk gorik dan subuh. Gorik dan iso di rumah juga ada, betul. Tak keluar. Kalau tak semaya dengan tak keluar nanti. Lepas iso tu ada pukul 10 tu saya keluar. 10 tu baru saya keluar. Kita fikir biasa minum pagi. Minum pagi dah. Minum malam pada balik pada pukul. Terus balik lagi. Pukul 10 tu. Pukul 11 tu balik lagi. Malah tu lama-lama bakal balik ke belah tu. Lepas tu tidur dah ada pukul 3:30 pagi tu. Bangun pagi tak di. Ajak nak buat sesi pagi ke tu, nak bagi hadis budak tu pagi ajaknya. Tapi kan got tu berapa masalah pagi dia tak boleh nak pergi. Mana tak pagi ke hujan dia kan, hujan lebat tu tak lagi. Bangun molek dah kena dah masa tu bangun tu pening dia bangun. Kapan ni 20 tu hujan lebat tak pergi. Lepas tu lepas mandi semai subuh tu kan, sampai tidur bangun pula pukul 12. Bangun mandi pula. Tak mandi pula dah dia. Dah mandi pula. Lepas tu siap-siap pakai baju. Lepas tu review dah hujan pula sekejap. Dia hujan juga tengah hari tu. Masa lepas pada review tu hujan juga sekejap. Dah ada pukul 12.40 tu. 12.40 tak lagi sampai sana dah ada pukul 1 lebih tu. Tepat pukul 1 sampai di sekolah. Tunggu. Telah message, hantar dia messenger kepada dia Aimuni tu. Dah ada pukul 1 lebih tu. Satu suku dia kata baru underway nak ambil. Ni ambil dia. Untuk 3 tu lah. Lepas tu saya pun safar semua. Lepas tu bila safar dia mari tu 1-2 April tu safar lah. Pagi tu dia. Kita dah jangan ambil tu pagi. Lepas tu pagi tu terus balik lah. Balik tu tak gimana juga, singgah sini juga. Bila bau teringat rupanya. Kedua setengah tu bau teringat bahagian nak safar. Pada pagi tu tengok dah. Dah masa tengah hari tu tengok dah. Pukul 12.40 tu tengok dah ada bagi safar. Bagi nak safar. Minda 40 dia tak keluar untuk penghantaran. Habis saya pun balik pukul 3.20 ni bagi safar. Lepas tu pukul 3.40 saya review bahagian tu. Lepas ada review bahagian tu relax gitu. Ada orang gabung untuk main Facebook gitu. Ada tanya tu main lahu pada pukul 3.40 selepas ada review bahagian tu terus naik lah tu 3.50. Lepas tu duduk relax dah main internet gitu Facebook itu kan. Asas maya asal. Lepas tu sambung main internet pula. Lepas tu tak ada kesempatan nak buat video dari report sana kan. Mari sini. Mari ke rumah Khalid sana buat video dari report ni. Pada pukul 7.10 ni. Okey, sekadar itu saja. Saya keluar rumah dia ada pukul
Pukul 7 dah keluar. 10 minit perjalanan sampai sini. Selepas ini terus buat video. Okay, sekadar itu saja video dari lupa kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.